Stop dulu. Jangan terus tukar kunci rumah. Ramai tuan rumah ingat, kalau penyewa dah tak bayar sewa berbulan-bulan, mereka boleh terus halau penyewa keluar. Sebenarnya, tindakan itu boleh mengundang masalah undang-undang. Contohnya, ada penyewa yang sudah 6 bulan tidak membayar sewa. Walaupun sudah diminta keluar dan laporan polis telah dibuat, penyewa masih enggan mengosongkan rumah. Jadi, apa yang patut dibuat? Pertama, semak semula tenancy agreement. Pastikan hak dan tanggungjawab kedua-dua pihak serta klausa berkaitan kegagalan membayar sewa. Kedua, keluarkan notis tuntutan atau notis penamatan perjanjian mengikut syarat dalam perjanjian sewa. Ketiga, jika penyewa masih enggan keluar, jangan ambil tindakan sendiri seperti menukar mangga, memotong bekalan elektrik atau air, ataupun mengalihkan barang penyewa tanpa melalui proses undang-undang. Tindakan sebegini boleh menimbulkan pertikaian undang-undang. Sebaliknya, dapatkan nasihat peguam untuk memulakan tindakan sivil yang sesuai bagi mendapatkan semula pemilikan rumah dan menuntut tunggakan sewa jika berkenaan. Saya Auni Fatini daripada Yap and Partners, pakar dalam property transaction. Kalau anda seorang tuan rumah, jangan tunggu sehingga tunggakan menjadi semakin besar. Bertindak mengikut saluran undang-undang yang betul untuk melindungi hak anda. Save video ini dan kongsikan kepada rakan atau ahli keluarga yang menyewakan rumah mereka